3 ke 4 jam juga untuk dryer. Ya, memang betul, washer dryer Cowen ni boleh ambil masa sehingga 4 jam untuk basuh dan keringkan baju korang. Tapi kenapa lama sangat? Dryer kat Dobby tu elok je setengah jam dah boleh kering. Untuk pengetahuan korang, dryer kat Dobby tu jenis komersial tau. Dan kebanyakannya sumber haba yang digunakan adalah dari tong gas. Bila guna gas ni, suhu tu akan lagi panas dan lagi konsisten. So baju korang akan cepat kering. Manakala untuk dryer kat rumah pula, kebiasaannya guna elektrik. Power dia terhad untuk jaga keselamatan rumah. Selain tu, dryer kat Dobby ni dia punya saiz biasanya besar. So aliran udara lagi banyak. Biasa kalau korang pergi Dobby, korang akan nampak dekat dryer tu, dia akan tanda had baju lebih kurang separuh mesin je kan. Yang tu untuk pastikan aliran udara cukup supaya baju korang cepat kering. Manakala dryer dekat rumah pula, biasanya saiz dia kecil. Aliran udara terhad, so untuk bagi baju kering tu memang akan ambil masa sikit. Tapi masalahnya nak ulang-alik pergi Dobby hari-hari ni bukan senang tau. Tu pun perlukan masa dan tenaga. Kadang-kadang tu dah sampai dekat Dobby, kena tunggu pula sebab semua mesin dah penuh. That's why sekarang ramai yang decide untuk pasang washer dryer Cowen ni dekat rumah. Pasang satu mesin ni je dah boleh basuh and terus keringkan baju korang tau. Tak payah susah-susah nak transfer baju dari washer ke dryer. Tak payah nak penat-penat sidai baju ataupun nak habiskan banyak masa pergi Dobby. Sambil korang tunggu washer dryer ni basuh dan keringkan baju korang, korang boleh buat benda lain dulu. Nak masak ke, nak kemas rumah ke, nak rehat pun tak ada masalah. Sebab dekat rumah sendiri kan. Kalau korang minat nak pasang washer dryer Cowen ni dekat rumah, sekarang tengah ada promosi 50% diskaun selama 6 bulan tau. So harga akan jadi serendah RM47 sahaja. Kalau korang nak harga promosi ni, cepat-cepat isi baby dulu dekat bawah ni ataupun klik link dekat bio saya sekarang.